Sadaqallahu azim. Okay, malam tu pada ayat 10 hingga 15. Okay, sebagai pembukaannya dia mau cerita apa tu. Sebenarnya dia nak tanya kita tu. Pernah sih kita terfikir kena Allah pilih untuk memulakan kisah Nabi Zakaria. Bukan dengan kelahiran Yahya, Nabi Yahya. Tapi dengan di sebuah mihrab. Mihrab ni macam tempat orang polah ibadah tu di masjid. Mihrab tu dipanggil kat depan imam tu, mihrab. Kena Allah pilih untuk mulakan kisah Nabi Zakaria bukan dengan kelahiran Sayyidina Yahya, tapi dengan sebuah mihrab. Bukannya di pasar, bukannya di istana, bukannya di hadapan manusia, tapi di mihrab tu adalah tempat yang sunyi, iaitu tempat seorang hamba si lagi berkelakar dengan makhluk, melainkan berkelakar dengan Tuhannya. Itulah hakikat perjalanan seorang mukmin. Semakin dekat dengan Allah, semakin kurangnya sibuk dengan manusia, semakin dekatnya dengan Tuhan, semakinnya mengenali kelemahan dirinya. Sebab itulah orang-orang solehnya madah, apabila Allah mau memberi sesuatu yang besar kepada seorang hamba, ia akan terlebih dahulu mengosongkan hati hamba itu daripada bergantung kepada selain daripadanya. Maknanya ia kosong, benar-benar kosong hatinya. Jadi Nabi Zakaria telah kehilangan hampir semua sebab untuk berharap. Kenanya dia rasa hilang hampir semua sebab untuknya nak berharap. Kerana yang pertama, usianya dah terlalu tua. Tulangnya dah seolah-olah tulangnya dah rapuh dah. Rambut pun dah memutih. Isteri pula mandul. Secara logiknya, tiada lagi ruang untuk satu keajaiban. Tapi di situlah bermulanya jalan bagi orang-orang yang mengenal Tuhannya. Kerana orang biasa melihat sebab. Orang beriman, dia melihat Tuhan yang menciptakan sebab. Maknanya, orang biasa, orang awam, dia nanggah sebab dia. Kenanya mati, sebabnya sakit. Tapi orang yang beriman, lainnya kelakarnya. Dia melihat kepada ciptaan sebab itu. Maknanya, mungkin dia boleh madah, kenanya mati. Mungkin dia pernah sebab dia hidup. Sebab Allah pernah menghidupkannya, jadi akhir dia akan mati. Dia si gagu dengan benda-benda, kenanya meninggal. Macam ya. Jadi, dia nanggah kepada Tuhan yang mencipta sebab tu. Jadi orang biasa, mungkin orang ada, kenanya mati. Dahnya sebabnya hidup. Dia pernah hidup, dia matilah. Sampai masanya matilah. Tapi orang sih boleh terima dah macam ya. Sebab itulah ayat pertama hingga ayat ke-15 tu bukan sekadar cerita tentang seorang Nabi dapat anak. Tu adalah cerita macam ni Allah didik hati seorang hamba daripada doa kepada diam, daripada diam kepada zikir, daripada zikir kepada hikmah, daripada hikmah kepada sifat-sifat yang baik ataupun akhlak yang terpuji, dan akhirnya kepada salam daripada Allah. Maknanya kesejahteraan daripada Allah. Itulah perjalanan hidup kita semua sebenarnya. Maknanya kita bermula dengan tangisan ketika lahir. Kita hidup cari Allah dan mudah-mudahan kita berakhir dengan salam kesejahteraan daripada Allah. Itulah di antara yang besarlah, kerangka yang besar kita nanggah pada ayat 10 hingga 15 tu. Jadi pada ayat malam tu 10 hingga 15. Okey, jadi itulah yang nak mau diceritanya, bahawa kisah bermula dengan kisah
Nabi Zakaria. Maknanya di situ dah biasalah adalah kita tanggah kepada apa dia punya kerangka dalam surah, kerangka utama dalam surah Maryam tu. Jadi mungkin kita nanggah kepada keseluruhan, khususnya berdasarkan tafsir yang kita duk belajar tu, iaitu tafsir daripada Al-Munir dan susunan ayat-ayatnya. Kerangka utamanya bukan sekadar mau cerita beberapa kisah Nabi. Semua kisah tu sebenarnya bergerak di bawah satu topik ataupun tajuk besarnya adalah rahmat Allah yang melahirkan keajaiban kepada orang yang benar-benar ada tauhid tu. Jadi dapat dilihat pada pembukaan surah tu, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Itulah kisah rahmat Tuhanmu kepada hamba-Mu Zakaria. Jadi Allah mula dengan perkataan mukjizat tetapi rahmat, kerana menjadi kunci membaca keseluruhan surah tu. Maknanya kuncinya adalah rahmat. Jadi kerangka utama dalam surah Maryam ni adalah rahmat Allah tu mendahului segala keajaiban. Jadi dia cerita rahmat dulu, baru dia cerita keajaiban. Keajaiban tu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Di situ ada cerita tentang doa yang ikhlas, bergantung kepada Allah semata-mata ketika semua sebab tu dah tertutup. Jadi Allah membentuk pewaris agama. Akhirnya Allah menghadiahkan salam. Itu di antara rahmat yang daripada ayat 1 hingga 15 tu. Jadi kita maknanya di situ ni ada surah Maryam tu bukan bercerita tentang cimni Allah beri anak kepada Nabi Zakaria ataupun Siti Maryam semata-mata, tapi surah tu bercerita cimni Allah melahirkan kehidupan baru dari hati yang telah mati daripada bergantung kepada selain daripada Allah, bergantung kepada makhluk. Jadi apabila hati tu dah masuk mihrab tauhid tu, maknanya ketuhanan tu, jadi Allah akan buka pintu yang pernah dibuka oleh logik manusia. Di situlah hati tu dah berkata-kata. Nak kita dengar suara hati yang paling dalam. Jadi itu, jadi surah Maryam ni kita terkenal jugalah dalam masyarakat, antara budaya masyarakat ataupun maksud sebenar surah Maryam tu ada kaitannya dari segi pengharapan kepada Allah. Pengharapan kepada Allah, tapi ada dalil yang sahih menyatakan bahawa surah Maryam tu secara khusus pasti memudahkan beranak, memudahkan bersalin, tapi kita nanggah secara seimbangnya kenanya masyarakat mengaitkan surah Maryam dengan mudah bersalin, mudah beranak. Adalah sebabnya, sebab yang pertama dalam surah Maryam tu ada kisah cemninya Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Surah Maryam ada kisah kehamilan dan kelahiran Maryam, termasuk saat Siti Maryam menghadapi kesakitannya beranak bersendirian pada ayat 22 sampai 26 tu. Jadi masyarakat merasakan surah tu dekat dengan pengalaman bagi ibu yang mengandung. Jadi yang kedua, nama surah tu sendiri satu-satunya surah dalam Al-Quran yang dinamakan sempena seorang wanita, iaitu surah Maryam, yang menyebabkan ramai menganggap tu mempunyai keistimewaan khusus untuk wanita yang hamil. Yang ketiga, tradisi masyarakat. Di banyak negara Islam termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, maknanya Nusantara, membaca surah Maryam tu ketika hamil menjadi amalan turun-temurun sebagai doa memohon perlindungan dan kelahiran yang dipermudahkan. Jadi macam ni, ada hadis sahihnya. Setakat pengetahuan ulama, ada hadis sahih yang menyebut sesiapa yang baca surah Maryam tu akan dimudahkan bersalin. Hadis seperti itu sabit daripada Rasulullah SAW.
Tapi boleh kita nak madah tu adalah sunnah. Tapi nya mempunyai fadilat ataupun nya ada fadilat ataupun kelebihan khusus yang dijanjikan. Kerana dalam bab fadilat ibadah khusus ia perlu pada dalil yang sahih. Jadi boleh amal sih. Boleh. Saya ada masalah. Nya boleh dengan niat yang betul. Contoh, aku baca surah Maryam tu kerana nya Al-Quran memohon keberkatan, ketenangan hati dan berdoa agar Allah mudahkan urusan bersalin. Itu termasuk dalam doa yang umum. Yang si tepat ialah munnya seseorang tu meyakini, mun si baca surah Maryam tu susah mau bersalin. Atau surah tu memang ada kuasa khas memudahkan bersalin. Tu kepercayaan seperti itu memerlukan dalil yang ada. Jadi sebenarnya mesej yang terbesar surah Maryam tu jauh lebih luas daripada tu. Kami hanya mengenali surah Maryam sebagai surah ibu mengandung lah. Padahal munnya kita nanggak keseluruhan surah termasuk 1 hingga 15 dan kisah Nabi Zakaria yang ada dalam kisah dalam surah tu, ada tema utamanya tu lah, macam ni Allah melahirkan. Dia kisah melahirkan juga. Macam ni Allah melahirkan kehidupan daripada sesuatu yang kelihatan mustahil. Yang kita nanggap, macam ni Allah melahirkan kehidupan daripada sesuatu yang kita nanggap tu mustahil bagi logik akal. Maknanya, macam ni rahim yang mandul melahirkan Yahya, Nabi Yahya. Anak yang lahir tanpa ada bapa. Nabi Ibrahim ada zuriat pada usia yang tua. Allah menghidupkan harapan ketika logik dah menyerah. Jadi mudah bersalin tu sebenarnya hanyalah satu cabang kecil daripada mesej besar surah Maryam tu lah. Jadi kami orang baca surah Maryam supaya mudah bersalin. Itu satu doa yang baik. Tapi jangan lupa, surah Maryam bukan hanya mengajar cimni bayi dilahirkan. Surah tu mengajar cimni harapan dilahirkan. Sebab Nabi Zakaria melahirkan harapan ketika usianya dah tua. Siti Maryam melahirkan keyakinan. Siti Maryam melahirkan keyakinan ketika seluruh manusia menuduhnya, fitnahnya. Dan Allah mau mengajar kita bahawa setiap kali manusia madah mustahil. Jadi Allah jawab macam ni. Allah jawab, huwa hayyan, hayyin. Itu mudah je bagi aku. Dalam ayat yang sebelum tu. Jadi mungkin ada wanita yang belum pernah mengandung tapi Allah sedang melahirkan, sabar dalam hatinya. Mungkin ada yang memiliki anak tetapi Allah sedang melahirkan seorang pendakwah daripada lidahnya. Mungkin ada yang melahirkan zuriat tetapi melahirkan ilmu yang hidup beratus tahun selepas kematiannya. Hakikat surah Maryam tu bukan sekadar kisah kelahiran bayi, tapi kisah cimni Allah melahirkan rahmat daripada tempat yang manusia sangka dah ada harapan lagi dah. Macam kisah Nabi Zakaria tu. Macam ada harapan lagi lah yang nak dapat anak. Itu jadi nak melahirkan ni, Allah lahirkan rahmat tu. Allah beri rahmat kepada Nabi Zakaria. Itu di antara anggapan lah yang madah. Memangnya ada secara betulnya adalah kaitan. Cuma itu kecil je lah. Jadi yang besarnya macam ni Allah melahirkan rahmat tu. Setelah Nabi Zakaria rasa dah ada harapan. Tapi dia putus asa. Dia terus minta, terus doa. Akhirnya dia dapat anak, jadinya percaya. Dia rasa mustahil baginya. Tapi dia terus ada putus asa. Itulah yang kata melahirkan rahmat tu, melahirkan rahmat dan dia melahirkan harapan. Okey, itu di antara yang kita biasa dengar lah. Surah Maryam tu dia sinonim lah dengan
surah mudah beranak, mudah bersalin macam ni lah. Okay, si ada masalah pun. Bukannya isu yang besar punya si baca pun nak. Tapi itu sebagai jalan, orang kata sebagai nak meyakinkan di antara doa. Doa yang ada di dalam surah Maryam itu sendirilah. Si salah pun. Cumanya itu sebagai nak menggalakkan. Jadi ini adalah ulama-ulama yang mengambil bahawa tu yang sesuai. Kata sesuai bagi ibu-ibu mengandung tu, bacalah. Sekurang-kurangnya bacalah surah Maryam. Sekurang-kurangnya kita dapat keberkatan tentang kelahiran Siti Maryam melahirkan Nabi Isa dan Nabi Zakaria melahirkan anaknya itu Yahya. Okay, itu kaitan lah, salah pun. Jadi benda yang bagus, kita boleh je amalkan, tak ada masalah. Cumanya, kita nanggap pada peta, kita nanggap pada peta dalam surah tu, yang bermula pada rahmat, kemudian dia ada doa ikhlas, kemudian Allah menzahirkan mukjizat. Kemudian lahirnya insan yang ada pegangan kepada Allah. Kemudian dia lahirkan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, iaitu akhlak mulia. Kemudian keselamatan, keamanan, iaitu salam. Sebaliknya, apa? Munnya ada rahmat, dia jadi rupa kepada Allah, ikut nafsu, tinggal solat, kerosakan jiwa dan akhirnya jadi penyesalan. Jadi surah Maryam tu cuma dia nak kisah macam ni, rahmat Allah ubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin apabila seorang hamba menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Itu dia sebenarnya, nak melahirkan juga, lahir juga. Okay, kalau kita nanggah kepada ayat 10 hingga 10 hingga 11, maknanya ada satu permohonan tanda daripada Nabi Zakaria yang dijawab dengan mukjizat. Maknanya dia berpuasa. Berpuasa macam ni. Puasa masa tu, iaitu si berkelakar. Si berkelakar tu dia puasa lah. Si puasa dia si berkelakar. Okey, kita nanggah kepada ayat ayat 10. Maknanya di situ apa yang Allah nak cerita di situ, ayat 10. Ayat 10. Nabi Zakaria minta satu tanda. Tanda ni ataupun bukti lah. Bukti. Nabi Zakaria nyasik minta harta. Baginda pun masa tu rasa dah tua. Rambut pun dah putih, isteri pula mandul. Secara logik manusia, si mungkin. Tapi doa orang yang yakin. Si pernah mengenal perkataan mustahil. Dia tetap juga. Kita kini tu mungkin nanya. Malam tu Allah beri peluang kita pilih satu. Mau 100 juta ataupun mau anak soleh yang doakan kita sampai kiamat. Mungkin ramai yang jawab dua-dua boleh sih Ustaz. Memang kita manusia. Mun boleh, mau syurga sekali dengan banglo. Mau pahala sekali dengan Tesla ke. Jadi nak redha Allah sekali dengan semua benda dunia. Tapi Nabi Zakaria minta benda tu. Tapi minta apa? Apa yang dimintanya? Anak tu. Anak yang soleh, yang dapat mendoakan, yang dapat menjaga agamanya balik. Okay, Nabi Zakaria minta satu tanda. Kita perasan sih, Allah dah makbulkan doa. Tapi Nabi Zakaria masih minta tanda, masih minta bukti. Kena. Bukan sebab si cahaya, tapi hati manusia tu. Hati manusia macam kita tu. Kadang-kadang terlalu gembira, terlalunya suka. Sampai nak pastikan. Sampai nak pastikan
buktikan, ya Allah, betulkah nikmat tu? Macam kita bila orang kerja dia katanya dah, bila gaji masuk, dia buka app bank tu 5 kali 10 kali dia buka. Bukan sebab si percaya bank, tapi sebab terlalu suka lah. Terlalu suka ataupun gembira. Macam biarlah Nabi Zakaria minta, dia yakin daripada Allah, tapi dia nak confirm, nak double confirm lah. Itu maknanya dia minta lah bukti ataupun tanda. Jadi Allah berilah tanda. Tanda dia macam ni, 3 hari si boleh berkelakar dengan manusia. Pelik lah. Munya kita tu, si boleh berkelakar 3 jam pun dah rasa mau pecah kan. Rasa nak pecah dah kepala kan. Lebih tambah lagi orang jenis suka hantar voice note. Sampai panjang. Dia suka berkelakar. Dia si suka type. Dia hantar WhatsApp guna voice note. Dia mau kelakar. Tapi Allah sedang mengajar kadang-kadang diam tu ibadah. Jadi ramai orang tu rosak bukan sebabnya banyak berkelakar, tapi sebab si tahu bila perlunya diam. Ada rumah tangga musnah kerana satu ayat je. Ada persahabatan tu boleh putus kerana satu status je. Ada anak tu terluka kerana satu perkataan daripada ibu dan bapaknya. Kadang diam tu lebih mahal daripada 1000 kita mau kelakar. 1000 ada hujahnya. Jadi di situlah ya Allah beri tandanya. Ini si kelakar 3 hari. Si boleh kelakar. 3 hari si boleh berkelakar dengan manusia. Itu tandanya. Aku beri nikmat, dah beri anak, kita macam terkejut tadi. Benar ke si nikmat tu? Mesti biasalah hati manusia ni macam si percaya lah. Macam mustahil bagi akal kita tu. Jadi ayat pada ayat 11 tu, keluar daripada mihrab, keluar daripada tempat ibadah lah. Dulu orang panggil tempat bersuluk lah, tempat kita macam mengosongkan segala benda lah. Hal dunia tu kita berhenti, sebab tu kita orang awam tu lah istilahnya kena ada solat apa semua tu, sebab nak kosongkan supaya kita ada talian dengan Maha yang mencipta kita tu. Jadi dia keluar daripada mihrab, Nabi Zakaria keluar, nyesik boleh berkelakar. Tiba-tiba dia keluar daripada mihrab, terus boleh berkelakar. Jadi sehinggakan baginda hanya beri isyarat. Apa isyaratnya? Isyaratnya bertasbih pagi dan petang. Tu isyaratnya. Nyesik boleh berkelakar, tapi punya zikirnya laju, lancar, fasih. Bila mau kelakar dengan manusia jadi tersekat. Sampai 3 hari. Nyesik boleh benda tu. Jadi automatik. Mau kelakar je dengan manusia jadi automatik, jadi sangkut. Tapi punya untuk berzikirnya lancar, nya fasih. Boleh. Tu dia kata, apa syaratnya tu? Iaitu bertasbih pagi dan petang. Tu orang yang baru dapat berita gembira. Nya si ajak orang meraihkan dirinya, tapi nya ajak orang ingat Allah. Dia meraihkan berita gembiranya, nya ajak orang, nya ajak kita tu lah supaya ingat Allah pagi dan petang. Hari tu kita dapat bonus. Kita dapat sesuatu lah, upload dalam media sosial. Kita dapat sesuatu yang gembira, dah upload dalam supaya orang dapat nangga, dapat apa je lah, dapat kopi ke, upload juga. Jadi dia, tapi Nabi Zakaria dapat nikmat terbesar. Baginda nyuruh semua orang tu bertasbih. Itulah bezanya. Orang tu ia upload gambar kegembiraannya tu di media sosial tu hanya untuk orang tu je lah. Untuk nak orang nangga, macam ya pergi berlalu je. Nangga je lah apa-apa kelebihan, kenikmatan tu yang kadang-kadang orang yang jadi penyakit ain tu
Dia ada orang dengki, kan yang nanggar matanya tu. Itu bahaya kadang-kadang. Tapi Nabi Zakaria, itulah beza kita nak madahnya. Beza caranya tu. Tapi Nabi Zakaria bila dia dapat nikmat, dia suruh orang bertasbih. Nah, orang berzikir, itulah bezanya. Orang yang melihat nikmat dengan orang yang melihat pemberi nikmat. Itu beza dia. Okey, ayat yang ke-12. Nabi Yahya masih muda lah masa tu. Nah, Allah tunggahnya. Wahai Yahya, khuz al-kitab tu. Peganglah kitab tu bersungguh-sungguh. Cuba kita langgar. Allah si madah. Tunggu tua dulu. Hari tu ramai orang kelakar. Nanti pencing dululah kami berubah. Nanti umur 60 lah kami pergi masjid. Nanti tua dululah kami pakai tudung. Nanti nunggu je. Nah, masalahnya malaikat maut tu si pernah pun nanya umur. Nah, tapi kubur pun si pernah pun ada papan tanda masuk umur 55 ke atas sahaja. Tak si ada pun papan tanda, tapi kubur menerima semua. Si ada pun. Jadi apa Allah tunggah di situ bahawa Allah si madah, tunggulah kita tua dulu. Tapi bila dah Nabi Yahya ni muda-muda lagi, suruh dia ajar, dia tunggah, Allah tunggah pegang mena-mena kitab tu. Mena-mena, muda-muda lagi suruh pegang kepada kepada ajaran agama yang betul lah. Ikut ajaran apa yang Allah mahu. Jadi ayat 13 ke 14 tu situ nak cerita ada sifat ataupun ciri Nabi Yahya tu. Allah beri kepada Nabi Yahya 4 perkara. Satu, Hanan. Dipanggil Hanan. Hanan tu adalah belas kasihan. Kemudian penyucian jiwa yang bersih. Kemudian takwa. Kemudian bir kepada ibu bapa. Bir ni buat baik kepada ibu bapa. Itu kacak dia punya susunan Allah. Sebab munya hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusia juga baik. Hari tu orang rajinnya solat tapi kasar dengan mak bapaknya. Orang tu rajin bertahajud tapi tengking bininya. Rajin pergi umrah tapi adik-beradik si bertegur. Mungkin ibadahnya sampai ke langit tapi dia punya jiwa, sifat ataupun akhlak tu si sampai pun di hati, di sekelilingnya. Itu yang masalah. Okey, qala rabbi ja'alli ayat tadi. Yang nangga kepada Allah, Nabi Zakaria nak nangga bukti. Macam ni yang minta tanda, bukan kerana ragu tapi untuk menenangkan hati, untuk tahu bilakah isterinya mula hamil agar dia dapat bersyukur. Tanda yang diberikan Allah adalah satu mukjizat yang menundukkan kebiasaan hukum alam lah. Okey, mukjizat puasa tadi. Tandanya bagimu engkau akan dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 malam. 3 malam pada ayat 10. Tubuh badan sihat. Dari segi fizikal, siap ada cacat, siap ada penyakit. Sawiyah, lidah berbaik je. Boleh, maknanya lidah tu berfungsi dengan baik je. Tapi dari segi rohani, suaranya tertahan secara mukjizat. Hanya apabila cuba berkelakar dengan manusia je. Jadi suaranya dia tertahan je. Dia boleh berkelakar. Tapi dia ada pengecualian. Tapi lidah hanya untuk dilepaskan dan lancar bila digunakan untuk berzikir, bertasbih kepada Allah. Boleh. Mau kelakar dengan manusia tu boleh. Itu Allah beri tanda. Kenaknya sebenarnya akal tu dapat nak terima lah benda tu. Benda nikmat tu di luar kuasa. Okey, syarat daripada mihrab pada ayat 11 tadi, mihrab tu tempat ibadat khusus lah. Ia sebagai simbol kedekatan
yang paling maksimum dengan ilahi. Jadi bukratan wa asyiya, yang maknanya makanya keluar menemui kaumnya daripada mihrab, lalu memberi isyaratnya, berkelakar dengan bahasa isyarat aja. Memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pagi dan petang. Maknanya dia punya komunikasinya menggunakan bahasa isyarat, tangan dan anggukan, kerana ketaatan memelihara puasa bicaranya, puasa kelakar. Jadi bukratan wa asyiyanya beri arahan supaya kaumnya banyakkan zikir pada permulaan hari pagi dan pengakhiran siang sebagai tanda syukur atas kurniaan zuriat. Maknanya itulah ulama kadang-kadang yang sentiasa memberi kita, memberi galakkan kita tu banyak berzikir di selepas waktu subuh. Selepas waktu subuh dan juga selepas waktu asar. Itu kebiasaan orang soleh, dia amal segala zikir tu macam tu lah, selepas subuh, kemudian selepas, maknanya makanan lah. Zikir ni sebenarnya nak cerita tu makanan rohani. Sama juga lah, jasad kita pun perlu makan. Sama juga dengan rohani. Rohani makan dia macam tu lah, zikir lah makannya. Okey. Dipelantikkan Nabi Yahya. Nabi Yahya di usia yang muda. Wahai Yahya, ambillah kitab. Itu kitab apa? Kitab Taurat lah. Itu dengan bersungguh-sungguh masa tu. Perintah ambillah. Khuz. Baca. Maknanya bukan ambil je. Maknanya suruh bacanya, suruh ngaji, suruh kaji, faham, amal hukum hakam dalam kitab tu. Lepas tu, bikuwah. Kekuatan tu. Jadinya mesti polah dengan benar-benar lah, ada kesungguhan, tabahnya si berbelah bagi. Yang ketiga, itu tanggungjawab kepada yang akan datang, iaitu Nabi Yahya memikul syariat Nabi Musa pada saat Bani Israelnya berada dalam fasa kejatuhan moral, maknanya teruk dah. Di situlah sebab ia ada rasa tanggungjawab kepada generasi yang akan datang. Okey, bila dia dah matang, kematangan dia kira Nabi Yahya ni dia matang awal lah. Usia muda tapi kematangan tu, kematangan. Jadi dia nak suruh ambil lah. Dia suruh ambil pengajaran di situ. Sebab kemudian kita nanggar di luar, mungkin itu lah kami duduk perhati. Kadang-kadang nanggar orang 30 pun, 30-40 pun si matang-matang lagi. 30-40 pun si matang lagi nanggarnya. Tapi inilah ia maknanya jarang yang berlaku. Kematangan tu menjakau usia. Akal yang cerdas, tajam minda, tajam otaknya, tajam otaknya untuk menangkap segala rahsia kebenaran walaupun tubuhnya masih kecil. Sobiyah disebut dalam ayat tu. Kefahaman dari agama, dia boleh membezakan yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah secara fitrah, tanpa perlu melalui pengalaman dosa. Ada orang dia kena polah dosa dia, buat jahat dulu baru dia boleh buat benda yang baik. Ada juga. Dan yang ketiga, ia ada kesungguhan ibadah. Yang maknanya dia mengarah kecenderungan dia tu luar biasa kepada akhirat. Maknanya kanak-kanak sebayanya masih lagi bermain-main macam biasa. Tapi Nabi Yahya sibuk dengan pencarian rohani. Yeah. Jiwa yang sempurna, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya melantik Nabi Yahya sebagai Nabi, tapi ia nak bentuk peribadinya kepada 4 sifat yang besar, iaitu Hanan, Zakat, Taqwa, Bir. Jadi Hanan, belas kasihan, bukan tanda lemah, tapi orang yang kuat. Bolehnya manasnya, tapi orang yang hebat.
tahu bila perlu memaafkan. Jadi tanda bukannya tanda lemah tu orang yang kuat. Orang yang kuat tu macam ni. Belah kasihan bukan tanda tu lemah. Orang yang kuat, dia kuat tu dengan marah. Ada juga. Dia boleh nganak orang manas orang tu dengan dia rasa dia dah kuat lah. Tapi orang yang hebat, dia tahu bilanya perlu memaafkan. Tu Hanan tu. Dia ada belas kasihan. Tapi dia lebih kepada ihsan kepada ibu bapanya nak ajar. Macam ni nya. Munya maknya telefon, kadang kita jawab. Kelak lah mak. Kelak lah mak. Gig busy. Tapi bila bosnya telefon, terus bergigi pacak tegaknya. Sedangkan bos tu hanya boleh naikkan gaji je. Tapi mak tu boleh naikkan darjat kita di sisi Allah. Itu beza dia. Tapi itulah dia nak ajar kita lah tu tentang ihsan kepada ibu bapa daripada Nabi Yahya tadi. Okey, kemudian ayat ke-15 tu dia nak ajar salam. Salam tu maknanya kesejahteraan, keamanan, keselamatan hasil daripada Allah beri salam kepada Nabi Yahya pada 3 keadaan. Yang pertama, hari kelahiran. Yang kedua, hari kematian. Yang ketiga, hari kebangkitan. Kenanya 3 sebab itulah 3 saat manusia paling lemah. Ketika lahir, kita menangis. Bila mati, orang lain menangis. Bila kita bangkit, semua manusia menangis. Tapi Nabi Yahya, Allah sambut dengan salam. Bayangkanlah, maunya seluruh dunia tinggalkan kita, tapi Allah sambut kita. Apa lagi kita mahu? Itu soalan dia. Apa lagi kita mahu? Bila dah seluruh manusia, seluruh dunia dah tinggalkan kita. Tapi Allah yang sambut kita. Apa lagi kita mahu? Begitu dapat ibarat kata, kita bukan sekadar polah amal ibadah tu hanya untuk dapat syurga je. Tapi mana kita mahu? Kita nak dapat syurga yang dipolah ataupun kita mahu tuannya. Namun dapat tuannya macam-macam lagi boleh. Macam-macam mau dapat tuan dia. Okey, tuan tu maksudnya pemilik syurga. Nak tuan tu. Tuan tu yang berharga lagi. Kalau punya kira lah. Itu dia punya tahap kefahaman masing-masing lah. Tahap dia punya pengetahuan kita. Bagi orang biasa ni macam, aku pola tu untuk dapat syurga. Bagi orang yang atas lagi, dia si perlu pergi syurga tu. Dia perlu tuang dia tu. Sebab dia minta dengan tuannya, pemiliknya, macam-macam boleh. Dia punya tahapnya, tahap. Okey, seterusnya maknanya dah habis 15 tu. Jadi Nabi Zakaria si tinggalkan bangunan, nyesik ada empire yang besar, nyesik tinggalkan syarikat yang besar, baginda tinggalkan seorang anak je yang membawa manusia kepada Allah. Hari itu kita gagu fikir, apa anak aku akan warisi? Hari itulah biasanya orang fikir macam tu lah. Anak aku mau warisi apa tu? Rumah kau, tanah kau, kereta kau, saham kau. Tapi jarang kita fikir anak aku nanti akan mewarisi sujud aku ataupun sik. Macam ni aku duduk sujud pada Tuhannya, dia boleh mewarisi juga kasih. Itu yang Nabi Zakaria duduk fikir tu. Satu hari kelak, telefon kita bunyi, buat kali terakhir. Status WhatsApp akan dinanggar, buat kali terakhir. Nama kita akan dipanggil, buat kali terakhir. Kemudian orang akan angkat jasad kita. Mereka setidaknya akan nanya arwah tu pakai iPhone apa tu. Apa dia punya modelnya. Si akan tanya gajinya tu berapa tu.
Nya saya akan tanya followernya tu berapa. Yang akan ditanya, bolehkah kita solat? Boleh tak kita ada solat? Kita boleh solatkannya sih. Dan selepas tu yang tinggal bukan harta, bukan jawatan, bukan nama. Yang tinggal hanyalah doa anak yang soleh. Ilmu yang diamalkan. Dan amal yang pernah kita polah ketika ada lagi siapa-siapa nangga. Maka hari itu, Munya kita benar-benar mahu meninggalkan sesuatu, jangan tinggalkan dunia dengan harta yang banyak pun. Tinggallah dunia tu dengan jiwa yang boleh orang makin dekat dengan Allah. Kerana orang yang kaya akan diwarisi hartanya. Tapi orang yang beriman akan diwarisi cahayanya. Itulah yang nak disampaikan apa yang pada ayat 1 hingga 15 tu. Nak beri melahirkan jiwa kita sebenarnya. Dia bukan setakat nak lahirkan anaknya, nak lahirkan jiwa kita tu terus suci dan suci sehingga kan ada cahaya. Sampai cahaya kita dapat berhubung. Kita dapat berhubung gini tu sebab ada hijab ni. Ni masalah tu dalam hati kita tu. Dia yang panggil gelap-gelap. Ada dah cahaya tu. Cumanya gelap tu. Nya cahaya tu berhubung. Macam ni anggap orang soleh. Orang soleh, orang yang hebat. Macam kita pergi sini dulu di Indonesia. Ke Habibah apa nama. Tu. Orang yang soleh. Dia punya zikirnya. Macam biarlah caranya. Dia punya untuk menjadi semangat bagi kita untuk terus ingat Allah. Itulah yang Nabi Zakaria nak ngembak pada kita tu. Nya Allah beri tanda adanya si dapat kelakar. Tapi nya nak ajak manusia tu supaya berzikir, bertasbih siang, pagi dan petang. Itu je. Dia nak mengembak kita tu supaya sentiasa dekatkan diri kepada Allah lah. Ceritanya. Bukan kita mok kelakar pasal kelebihan surah Maryam je. Tapi dia nak ngembak kita tu. Nak ngembak hati kita tu sentiasa padu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu di antara kita tu baru baca satu kerangka besar dalam surah Maryam daripada ayat 1 hingga 15. Kemudian kita langgar pada ayat 16 sampai 40 tu cimninya dia punya kerangkanya, kuasa Allah mengatasi hukum alam. Situlah baru bermula kisah Siti Maryam dan Nabi Isa. Nabi Zakaria menunjukkan Allah mampu beri anak kepada pasangan yang tua. Siti Maryam pula Allah nak tunjukkan bahawanya Allah tu mampu beri anak tanpa ada bapa. Itu tema besarnya. Munya Allah mau bukan ada apa-apa syarat. Dia kata langgar kepada tema ataupun kerangka yang ketiga, iaitu ayat 41 hingga 65 tu, nyanyi situ nak tauhid tu, keesaan kepada Allah tu, seada lagi bergantung di hati kita tu. Maknanya semata-mata bulat kepada Allah, maknanya tauhid dia boleh melahirkan manusia pilihan. Maknanya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ismail. Kenanya kisah mereka dihimpunkan kerana setidaknya mempunyai satu persamaan. Mereka mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Nabi Ibrahim meninggalkan ayah. Nabi Musa memikirkan amanahnya. Nabi Ismail menepati janjinya. Tepatlah janji. Nabi Idris diangkat darjatnya. Masing-masing itu sebenarnya contoh daripada cimninya benar-benar tumpuan dia kepada Allah. Okey, yang keempat di antara ayat 66 sampai 98 tu sampai akhir tu,
Selepas kisah para Nabi, Allah tunjuk pula generasi yang rosak. Ayat yang sangat terkenal dalam tu, kemudian datang selepas tidak generasi yang mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Jadi seolah-olah Allah sedang bertanya, kita mau menjadi pewaris Nabi Zakaria ataupun pewaris hawa nafsu? Itu dia punya soalan. Kita nak ikut nak ni, mungkin kita ada akal yang bagus, otak yang bagus, hati yang bersih, mesti dia akan menjurus kepada pewaris Nabi Zakaria. Mungkin kita gelapnya hati tu nak dia akan mewarisi kehendak hawa nafsu tu. Bukan kita mewarisi apa yang Allah mahu. Jadi inilah yang Allah nak ngembak kepada kita, contoh supaya kita dapat fikir, kita dapat renung. Okey lah nak. Itulah di antara yang kita dapat ikuti kelas kita malam tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat lah. Terbuka lah sikit-sikit. Okay. Okay, kesejahteraan salam dilimpahkan kepadanya pada hari dia dilahirkan, yang dilahirkan pada harinya dia meninggal dunia dan pada hari yang dibangkitkan hidup semula. Jadi keamanan mutlak daripada ketakutan, kesedihan dan azab, itu dipanggil salam tadi tu. Pemberian khusus suatu pengisytiharan rasmi dari langit bahawa jiwa tu dipelihara sepenuhnya oleh rahmat Allah. Maknanya apapun rahmat Allah juga lah. Rahmat tu masuk syurga dengan rahmatnya. Makna rahmat tu maknanya apa? Rahmat ni dia kasih sayang Allah lah. Allah benar-benar kasih pada kita. Sebab apa? Kita mengasihi dia. Kita sendiri yang cuba ada sifat kasih kepada dia. Macam ni, kita nak kasih kepada dia, buat apa yang disuruh, buat apa yang dia mahu, kasihlah. Kita kasih dia, kemudian dia akan timbal balik dengan kasih sayangnya juga. Itu dipanggil rahmat tu. Maknanya dia beri perlindungan. Itu dipanggil salam tadi. Maknanya salam ni dia boleh memelihara daripada tipu daya syaitan atau fitnah dunia. Salam tu dia jadi ketenangan ruh saat dicabut, terlepas dari azab kubur. Salam tu lah selamat dari huru hara kiamat dan mendapat jaminan syurga. Itu fasa kita dilahirkan, kita wafat, kita meninggal dan hari kelahiran. Semuanya perlu kepada salam tu tadi. Okey, itu yang kita nak disampaikan pada malam tu. InsyaAllah kita akhirnya dalam jiwa kita perlu ada kuasa doa yang senyap. Kelemahan fizikal bukan penghalang kepada untuk kita nak baik pulih dengan ilahi. Rintihan jujur di waktu malam seperti Sayyidina Zakaria adalah senjata terkuat bagi mukmin. Hikmah bukan soal umur, kematangan rohani bermula dengan kesungguhan memegang panduan kitab dan menjauhi kelalaian wa'imah pada usia muda. Formula keselamatan abadi, kesejahteraan di alam barzakh dan mahsyar dibeli di dunia melalui apa? Itu, anan tadi, kelembutan hati, penyucian diri dari segala-gala yang boleh merosakkan hati kita lah. Dan ketaatan kepada ibu bapa, iaitu menjauhi sifat takabur. Itu jabbar adalah syarat mutlak untuk keselamatan roh, supaya kita dapat salam tu tadi. Okay, insyaAllah kita akan sambung lagi lah kelas kita tu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat lah malam tu.
Ada apa siapa-siapa nak kongsi ke apa-apa ke? Macam ada? Ada Ustaz. Ada. Kau dah ngantuk lagi tak tu? Dengar. Dengar. Okey lah. Okey, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah manfaatnya. Dan insyaAllah kita akhiri majlis kita dengan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Engkaulah ya Allah yang memulakan kisah Nabi Zakaria dengan rahmat-Mu sebelum Engkau menzahirkan keajaiban-Mu. Maka kami juga memohon, limpahkanlah rahmat-Mu ke atas kami sebelum kami meminta segala hajat kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami seperti hati Nabi Zakaria yang si pernah berputus asa daripada rahmat-Mu. Walaupun tubuhnya telah lemah, rambutnya telah memutih dan segala sebab pada pandangan manusia telah tertutup. Ya Allah, ajarkanlah kami adab berdoa. Jadikanlah kami hamba yang lebih banyak. Jadikanlah kami hamba yang lebih banyak berbicara dengan-Mu daripada mengadu kepada manusia. Jadikanlah air mata kami itu lebih banyak tumpah ketika bersendirian di hadapan-Mu daripada ketika mencari simpati makhluk. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa hidup dengan zikir, lidah yang sentiasa basah dengan tasbih, jiwa yang tenang menerima qada dan qada-Mu, serta keyakinan bahawa tiada sesuatu pun yang mustahil bagi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami zuriat yang soleh dan solehah yang menjadi penyejuk mata penyambung perjuangan agama dan saham akhirat yang si pernah putus. Bagi yang belum dikurniakan zuriat, gantikan dengan kesabaran, redha dan ganjaran yang terbaik daripada sisi-Mu, Ya Allah. Bagi yang sedang menanti kelahiran, pemudahkanlah urusan. Setidaknya peliharalah ibu dan anak dengan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat-sifat yang Kau kurniakan kepada Nabi Yahya. Hati yang penuh dengan belas kasihan, jiwa yang suci, ketakwaan yang teguh, akhlak yang mulia, serta ketaatan kepada ibu bapa dan keluarga kami. Allah, jauhkanlah kami daripada kesombongan, kezaliman, kedegilan, kezaliman. Hiasilah diri kami itu dengan sifat yang rendah, tawaduk, kelembutan dan kasih sayang sesama manusia. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka setidaknya tu sebagaimana setidaknya mengasihi kami ketika kecil. Bagi yang masih hidup, panjangkanlah umur mereka dalam iman dan ketaatan. Bagi yang telah kembali kepada Allah, lapangkanlah kubur setidaknya. Terangilah dengan cahaya rahmat-Mu dan tempatkanlah setidaknya bersama para Nabi, Siddiqin, Syuhada, As-Salihin. Ya Allah, bila tiba hari kami dilahirkan semula di padang mahsyar nak kelak, jangan biarkan kami datang membawa hati yang kosong daripada iman. Sambutlah kami dengan rahmat-Mu sebagaimana Engkau menyambut Nabi Yahya dengan kesejahteraan. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu salam pada 3 saat yang paling sukar dalam kehidupan kami, ya Allah. Salam ketika kami meninggalkan dunia, salam ketika kami berada di alam kubur, dan salam ketika kami dibangkitkan menghadap-Mu. Jangan Engkau biarkan penutup kehidupan kami melainkan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan nipunkanlah kami bersama Rasulullah SAW di syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Okay, sehat. InsyaAllah. Selamat malam. Selamat malam, Ustaz.